Assalamualaikum geng, selamat pagi. Alhamdulillah aku selamat sampai ke Airport Kunming, daripada KL ke Airport Kunming, China. So ni tempat dia tidur, dan ni bidet jangan lupa bawa kalau pergi ke China. Faham sendirilah sebab apa. Selepas selesai dalam airport, ikut je line hijau ni untuk pergi ke Didi, untuk naik Didi. Bila sampai ya dekat bawah ni, barulah kita booking Didi. Okey, jom layan suasana. Sebab sekarang ni aku on the way ke runway Kunming Station. Okey, aku sampai dah dekat Dali Railway Station, kawasan ni. Dan ni aku tunggu Didi untuk pergi ke tempat seterusnya. Dekat sini aku jumpa salah satu kedai makanan di Dali. Depan tu train, lalu jalan kaki, lalu jejatah tu sini kedai makan. Ada dua, sini se dengan di situ se. Sampai ada Dali, tapi hujan, tak tahu nak pergi mana. So aku cari makan dulu lah. Cari makan untuk balik lah kot. Aku pun tak tahu nak pergi mana. Aku jalan-jalan je lepas sudah makan ni. Kalau tak ada benda-benda, sebab hujan tak boleh nak pergi jalan jauh. Jadi kalau tak ada apa-apa, aku balik je lah ke Lijiang. Okey, aku sampai di Lijiang. Cuaca benda, suhu dekat sini dalam 16 ke 15 darjah Celsius. Sejuk weh. Sejuk-sejuk. Orang pun ramai. Kebetulan bila aku keluar daripada stesen hujan, jadi Grab aku kena ambil belum ni, kena jalan kaki. Aku sampai dah dekat Lijiang Old Town. Ni dia. Comelnya. Nampak orang kedai tu, dia tulis benda malu diambil. Pada pandai buat begitu. Sini Cina Muslim, kedai makanan. Jadi betul lah aku jumpa dengan Dayah. Dia pun royak depan ni pun ada, depan tu pun ada. Jadi kita main sini lah dulu. Saya cuba air pula. Okey, orang dia akan bawa luggage aku ke hotel.
Sebab dalam ni tak boleh masuk kenderaan. Dia akan ambil kita pergi ke hotel. Okey, sekarang aku sampai dah dekat hotel aku. So, jom kita tengok dalam hotel ke mana. Okey, aku sampai dah dekat bilik. Macam berletih ni seharian. Jadi kita duduk dekat hotel. Allah, sedapnya ketilan dia. Sedap. Okey. Dia air lawa, comel. Swimming ada. Sabung. Yang tu tak ada, tapi kita boleh guna yang ni. Tu dia. Aku bangun pagi tu hujan dah. Yang ni aku nak pergi JDSM, tak tahu dah ke mana. Dengan sejuknya, hujannya, capung sepuk. Yalah. Okay, dekat ni aku kena ambil baju dengan botong oksigen. Waktu dia bawa aku pergi naik ke gunung tu lah. Ni tempat dia. Sejuk. Dah pakai tu baju sejuk ni, sweater ni, overcoat. Dengan baju hujan lah, buat hujan. Sejuk lah. Ni yang bawa aku. Aku sampai dah di Long Snow Mountain. Okay, kabel car kena ikut line dia lah. Okay, situ ada tempat ambil gambar. Tempat ambil gambar sini boleh beratur lah. Tapi sebelum naik tu, situ ada tanda. Kat sini ada tanda. Sebelum naik nak pergi tanda pun boleh. Ni kita beratur dulu. Ni kita tunggu untuk naik kabel car. Mana ni? Taklah sebelum sangat. Kabel car dia okey lah. Nak tunggu kita pun sekejap ni. Aku dah lah dah makan pagi. Aku beli coklat situ. Aku makan dulu coklat untuk lapik perut. Lepas tu minum air. Oksigen. Oksigen jangan lupa bawa. Oh, ni pun dah buat dah.
Aku rasa aku jalan dekat sini Uyung. Rasa uyung. Okey, oksigen kurang. Tapi tak boleh nak tengok dia punya gunung lah. Sebab gabuh tebal. Boleh nampak situ je. Saji boleh tahan lebak. Tengok gunung dia tu tak nampak ni. Sejuk tapi mulut aku tak terbiasa. Tapi sejuk. Tangan pula tak pakai sarung tangan. Sejuk. Say hi. Tak tahan. Aku masuk dalam ni. Ada tempat rehat dia. Sini ada jual kopi. Aku beli hot chocolate. Sejuk tak tahan. Beku tangan. Main air batu pula dia beku tangan. Tapi bila masuk suasana dia kat luar memang sejuk. Tapi bila kita masuk rasa seram sikit. Kurang sejuk dia. Macam seseba lah sikit-sikit. So far okey lah. Rezeki aku hari ni untuk main saji. Hot chocolate aku sampai dah. Sekejap lagi kita akan turun dekat bawah. Ada banyak lagi aktiviti. Harap dapatkan saji lah, sejuk. So awak-awak nak bagi boleh. Nanti aku akan bagi WeChat yang mana travel agent untuk main ke sini. Lepas tu pastikan sarung tangan pakai. Tapi kalau ikutkan hari bulan aku pergi ni mesti panas. Tapi betul-betul sejuk. Bila sejuk, hujan dekat di Jiang. Kalau keesokan tu naik di JDSM ni confirm salji. Jadi apa-apa pun yang kita ni yang tidak biasa untuk tempat sejuk ni kena pakai baju tebal-tebal sikit lah. Sejuk. Okey, macam lepas kita pergi ke JDSM, kita kena beratur untuk naik kabel car turun. Kita okey untuk pergi ke Blue Moon pula kat bawah tu. Nak beratur pun boleh tahan ramai lah hari ni. So, apa lagi? Stay tune. Sejuk. Okey, selepas aku settle turun kabel car, aku kena cari tempat untuk pergi ke Blue Moon. Blue Moon ni dia kena naik bas. Jadi kena beratur macam biasa lah. Okey, lepas tu lepas kena beratur sekali lah untuk pergi ke Blue Moon. Aku beli tiket dia 20 yuan. 40 yuan. 40 yuan sahaja. Oh, aku beli ubi je. Ubi je aku boleh kata halal. Orang lain aku tak tahu halal ke tak. Buah ubi. Suka-suka buah. Cegong. Ubi boleh. Aku ingat di Bandung je ada kereta ni. Di China pun ada kereta ni. Tapi dekat sini lagi sejuk lah daripada Bandung. Dengan hujannya hari ni sejuk. So aku tunjukkan suasana on the way jalan ke Blue Moon. Jom.
Sampai dekat. Ya, ye. Sebelum Wendy ni idea biru, dia katanya dia mari daripada cairan ais daripada gunung JDSM. Jadi idea dia mengalir ke bawah dan keluar di sini. Itulah jadi Blue Moon Wendy. Okey, sini biasa tempat 4 orang ambil gambar lah dekat Blue Moon, Blue Valley. So lepas Blue Moon kita ke next station, tak tahu ke mana, follow je dulu. So layan dulu South sana. Okey, jom kita naik bas. Settle dah yang lain, kita naik bas.
ni datang ni dalam tempat duduk kita ni, dia buat show. Tengok sampai ke tepi dia main. Nampak kereta tu dia turun balik. Nanti pusing balik sini. Walaupun hujan, aku cuba berjalan untuk berkongsi dengan follower semua. Tengok comel tak tempat dia. Comel tempat dia. Di kabur hujan, jadi aku nak naik juga walaupun hujan. Hai be. Ni aku ambil video tinggi sikit. Kalau awak menampak pemandangan sekeliling ni, menampak lah. Aku pun tak nampak duduk sini. Tapi aku cuba. Hari ni hari terakhir aku duduk di Lejang. Hari terakhir tu hujan, aku tak lagi mana-mana. Aku tunggu orang ambil aku untuk pergi ke train. Train aku pukul 9.15. Jadi aku balik ke Kunming lah. Aku tidur sampai ke Kunming untuk pergi cari makanan halal. Okey, sekarang aku sampai dekat train Lejang. Hujan. Jom kita masuk. Tiket kita beli dah. Okey, aku sampai dah dekat Kunming, dekat Hotel Kunming. Dekat sini dekat dengan makanan halal, tapi aku tak tahu duduk kat mana, aku tak nampak lagi. Jadi aku kena carilah. So hotel aku duduk dekat ni, City Comfort Inn. Ni bandar dia.
Tepi tu aku tengok macam ada barang DJI. Nanti aku boleh tengok barang-barang DJI kod-kod murah, boleh aku beli. Okey, kita sampai bilik. Masuk. Assalamualaikum. Ini bilik air dia. Ni tempat tidur dia. Lepas tu ada tikar. Ni kedah lah. Kita jumpa. Lepas tu belah ni ada banyak lagi belakang ni kita tengok dekat masjid. Jadi kita jalan lagi, kita cari. Yang penting aku cari sate dia. Ni kedai wearer aku jumpa. Ni sini ada agak roti-roti. Nanti dia boleh cari roti. Ini Muslim. Aku lapar, aku cari makanan dulu. Ni kedai tengok tu, ada ukiran Allah Muhammad apa semua. Ni sate aku cari yang sate aku cari ni. Ramai ni orang mari makan sini di tempat wearer ni. Maggi mi hak anda kita boleh cari sini. Tu pintu kedai dia. Pintu kedai dia sini ada lagi Muslim fashion ada. So kita cari dulu, kita makan dulu, nanti aku bawa pula ke tempat lain. Awak mau baca sendiri, hidangan kegemaran pelancong Malaysia. Ini masjid. Masjid lama ni. Okey, aku nak makan dulu. Sebab tu aku nak beli dekat wearer ni. Ni nasi goreng dia. Jadi bosku. Kambing ambil dia. Sedap. Memang sedap. Sedap. Memang sedap. Ni ayam. Ni daging. Aku boleh ingat dah kau benda, tapi ada ni lain-lain rasa dia, lain-lain jenis. Sedap. Dapat hajak nak makan benda ni. Daripada Malaysia aku mari sini nak makan benda ni kan. Aku makan dulu. Oh ni aku tengah cari kedai hot weather. Kedai roti daging. Aku mengata cari Aku jalan-jalan mengata aku cari. Jadi bos aku jumpa dah. Pak yang roti weather tu. Nak tengok orang ramai mana. Jadi jom kita beli. Ni kedai dia. Depan ni kena cari signboard ni. Okey, ni kedai dia. Dekat jalan Nantun J. Tengok orang beratur. Tak panjang mana lah. Orang aku dah beratur. Ni roti dia. Okay, sini nak beli souvenir lah. Nak bawa alik ke Malaysia. Baju tudung-tudung, pio, makanan sikit-sikit. Sini boleh. Okay, sekarang aku settle belaka dah dekat immigration, check pasport, apa semua belaka. So aku kena masuk gate pintu 71. Cuma yang aku pelik yang ni, benda ni. Benda lah. First time aku tengok ni, capsule ni. Just try je. Okay, aku sampai dah di KL. Aku nak ambil beg.
Driver parking siapa dah? Aku tak apa-apa lagi dekat dia. Okey, aku siapa dah? Dekat aku parking kereta. Dia mari ambil. Lepas tu sampai sini je lah video aku. So apa-apa pun terima kasih sebab menonton.